Gelabah mamat tu mesej saya minta quotation urgent untuk takaful beserta dengan medical card katanya. Siap, nak coverage RM1 juta. Saya ni pelik tau. Jadi tanyalah punya tanya. Rupa-rupanya diorang suami isteri tengah tunggu turn jumpa doktor pakar dekat hospital Serdang. Isteri dia suspek kena masalah jantung. Gelabah lah diorang suami isteri ni. Anak kecil-kecil lagi. Suami isteri pun dua-dua kerja. Ejen tu sambung cerita kat saya. Dia cakap, saya minta lah diorang declare penyakit tu doktor. Seminggu lepas tu langsung senyap je tak ada bunyi katanya. Barulah ejen tu dapat jawapan daripada klien yang sama. Katanya doktor pakar jantung tu dah sahkan tak ada apa-apa masalah. Mungkin doktor MO yang rujukkan tu lebih berhati-hati nak pastikan tak ada apa-apa masalah. Buat masa sekarang doktor kata tak ada masalah serius, just berhati-hati sahaja. Ejen tu tanyalah quotation takaful dengan medical card ni macam mana, dah isi belum semua borang yang diberi? Jawapannya berbunyi, buat masa sekarang tak nak ambil lagi lah bro. Itulah penceritaan kawan saya yang merupakan ejen takaful dekat Pru BSN. Memang macam inilah mentaliti kita rakyat Malaysia. Dah terhantuk baru nak tengadah. Saya nak tanya korang, kalau hari ni Tuhan uji dengan patah kaki, korang nak operate letak plate terus dan boleh berjalan dalam masa 3 hari ataupun sanggup tunggu 3 minggu atau 3 bulan nak tunggu tarikh operate? Ataupun kalau hari ni Tuhan uji pasangan korang, suami atau isteri dengan penyakit jantung, sanggup tak tunggu 6 hingga 9 bulan untuk tarikh angiogram? Ataupun korang nak terus tahu blok dekat mana rawat sumbatan tersebut dan terus kembali masuk dalam kehidupan yang lebih sihat? Yang mana satu? Sambil-sambil beratur dekat kedai bobati lah, aiskrim yogurt lah. Cuba korang fikir, kalau Tuhan tarik nikmat fungsi buah pinggang hari ni, kalau ditakdirkan kena dialisis buah pinggang lah, rasanya ada tak cukup saving kalau kena buat dialisis jangka panjang? Kalau doktor sarankan buat peritoneal dialisis, dialisis air yang boleh buat dari rumah yang lebih mudah dan lebih selesa, tapi kos kena keluar sendiri tau, takkan ditanggung. So agaknya lah, korang ada tak kos yang mencukupi kalau Tuhan uji sebegini? Tapi ada sesetengah golongan ni, dia lagi pelik tau guys. Dia orang dah ambil takaful, lepas tu dalam 2-3 tahun macam tu dikurniakan rezeki kesihatan, tak adalah sakit apa-apa, tapi dia orang pergi surrender pula sijil tu. Aduh, sayangnya. Rugi waiting time, rugi tempoh incontestable period, dan yang paling rugi adalah harga premium. Sebab bila kita ambil waktu kita muda, waktu kita tak ada apa-apa penyakit, caruman bulanan tu lebih murah. Jadi bila korang pergi surrender, nak ambil balik lagi mahal tau. Dah melencong bebelan Dr. Mala hari ni kan? Anyway guys, saya hanya nak pesan, sediakanlah payung sebelum hujan, especially dalam musim hujan ni tau. Carilah perlindungan kesihatan sebelum terlambat, especially dalam zaman lifestyle kita yang senang jatuh sakit macam ni. So let's do better, cari perlindungan awal guys.